Lawan jadi kawan, musuh jadi lemah gara-gara kisah populariti YBSS dan Bella. Semua fitnah yang berlegar di media sosial mengenai bekas teman wanita atau sebagainya kini dianggap sebagai sampah sarap yang tidak dapat mencemar kepercayaan peminat bas. Cubaan musuh dalam selimut ini yang cuba menangguk di air keruh juga seolah memakan diri sendiri. Bak kata pepatah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kamu selalu ada memberi sokongan di kala hati ini rapuh dilanda kesedihan. Mungkin itulah kata hati YB Syed Saddiq yang sekaligus membuat perasaannya sedih hingga mengalirkan air mata. Memang sukar untuk melihat lelaki besi ini mengalirkan air mata, tetapi itulah hakikatnya. Bak kata orang, sekeras-keras batu, jiwa dan hati boleh dibentuk dan boleh dilentur jadi lembut. Bukan ibu Penguat, ha? Oh, Ben. Ya Allah. Okay. Ada. Ya. Ya, terima kasihlah. Ya, dia wanita yang luar biasa. Dan saya turut hutang budi. Itu sajalah. Bas aku. Bas, okey. Bagi saya, apa yang pernah dihadapi oleh Bella tu cukup sakit kan. Dan akhirnya dia pun boleh nak jadi happy. So saya pun happy lah untuk dia. Kiranya abang utusan ni suka membela J lah. Suka membela J. Okey, bagus. Tapi apa yang kelakar mengenai populariti Syed Saddiq dan Bella Astila? Jika dulu ada segelintir wartawan serta media yang mengutuk YBSS, gara-gara kes ini, tiba-tiba jadi baik semula dan mula membuat berita yang mengambil hati mereka berdua. Bak kata pepatah, sudah ludah dijilat kembali. Segala syak wasangka yang tidak baik, akhirnya memakan diri sendiri, hingga mereka terpaksa pula bekerja ke sana sini untuk mendapatkan skop terbaik mengenai YBSS dan Bella. Dalam hal ini, siapa makan cili? Tentu dia yang merasa pedasnya. Oleh itu, jauhkan sikap mencampur adukkan kerja dengan politik. Bersikap profesional itulah sikap paling terpuji dalam tugas kewartawanan. Apa yang berlaku semalam, perkembangannya sangat baik. Hari ini adalah permulaan kes penakwaan sebelum pihak saya memberikan respon balas. I'm hopeful, I'm optimistic. Saya menaruhkan harapan sepenuhnya dan nasib saya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada fakta dan data yang telah pun dibentangkan dan akan dibicarakan oleh para yang arif hakim yang disegani dan yang saya hormati. Saya hanya mohon sahabat-sahabat yang menonton, yang datang ke sini dan juga yang di luar untuk tolong doakan supaya kebenaran dan keadilan menang. Itu saja. Memberitahukan kenapa alasan ataupun ditangguhkan dan juga tarikh yang baru yang akan dapatkan kemudian. Nanti apa pun Tunggu lama sikit. Kepada rakan-rakan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, Fanakam, Yipidir Kingi, Sat Sri Akal. Seperti kalian sudah dimaklumkan, proses keadilan itu ditangguhkan lagi kerana kedua-dua pendakwa raya kurang sihat. Saya secara jujur dan ikhlas mendoakan supaya mereka cepat pulih dan kembali pulih. This is above and beyond
what happens in the courtroom lah apabila melibatkan isu kesihatan. Saya doakan beliau cepat pulih. Pada masa yang sama, tipulah kalau saya kata bahawa saya tidak terkesan atau tidak kecewa sebagai salah seorang yang sudah 5 tahun menuntut keadilan dan kebenaran, dan pada hari ini alhamdulillah dapat masa di bawah mahkamah yang saya angkat hormat sekali, dan prosesnya ditangguhkan lagi. Ada kekecewaan, tetapi saya tetap sebagai rakyat Malaysia, sebagai pengumbal dasar, saya tetap menghormati pihak pendakwa raya, khususnya institusi kehakiman yang merupakan benteng terakhir bagi demokrasi, dan pihak yang rasa teraniaya. Saya rasa rakan-rakan media pun tahu saya telah pun disiasat sejak tahun 2020 lagi, dan pada tahun 2020 ia memakan masa setahun setengah untuk saya didakwa. Selepas sudah didakwa, tak pernah sehari pun saya menangguhkan kes mahkamah. Hanya Allah yang tahu berapa kali saya sakit, tetapi tetap akan menghadiri proses mahkamah. Tak pernah sekali pun saya dan keluarga akan menggagalkan proses keadilan itu untuk berterusan. Dan selepas itu perlu tunggu lebih setahun setengah dan nak 2 tahun untuk dapat written judgment ataupun penghakiman bertulis supaya kita boleh memulakan proses rayuan. Sebab tu saya pada peringkat awal betul-betul berharap bahawa 2 hari yang telah ditetapkan tu adalah pengakhiran. Walaupun kecewa, tetapi saya tetap perlu menghormatilah institusi pendakwa raya, institusi kehakiman. Saya pun faham kalau betul sudah sakit, there's nothing much which can be done. I just truly hope that this process will not be postponed, and that justice will win. Dan doakan yang terbaik lah, bukan saja untuk saya, tetapi supaya pihak pendakwa raya kembali pulih secepat mungkin. Jadi tarikh seterusnya untuk pendengaran rayuan ini ditetapkan dulu? Tadi kita dapat tarikh tentatif sahaja. Kita belum dapat tarikh muktamad kerana prosesnya sedang berjalan. Tentatif dimaklumkan pada 17 April, about 1 month from now. That's actually quite a long time from now. Itu pun belum ditetapkan lagi. Saya berharap bahawa ia dapat ditetapkan secepat mungkin. Yalah, lazimnya orang kata dia terbalik. Orang tertuduh ni nak tangguhkan berkali-kali kalau boleh, tak nak masuk mahkamah dan nak masuk hospital ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk berdolak dalih. Tapi saya tak pernah macam tu, and I think my record will show it on its own. Tak pernah sekali pun saya tangguhkan. Yang ada adalah saya minta untuk percepatkan tarikh pendengaran saya, because I truly believe in justice and I truly believe in the integrity of the institution of justice, and I want to clear my name through the institution of justice. So I do wish the very best to my 2 colleagues, members of prosecutors, so that they recover immediately. Soalan lain? Ya, terima kasih semua. Kalau tak berkesempatan jumpa sekarang, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kita jumpa selepas raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dalam kesempatan itu, saya mohon jasa baik untuk doakanlah supaya kebenaran dan keadilan menang. Terima kasih. Assalamualaikum. Stokin apa ini, YB? Saya pun tak tahulah. Lama sangat. Dah lusuh dah. Terima kasih. Okay, YB, bye. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.